sebuah perkampungan yang terkenal dengan kemakmuran dan kesejahteraan hidup penduduknya. Selama ini, keamanan kampung tersebut dijaga oleh permata pasir. Sebutir permata berkilau yang tersimpan di dalam gua keramat. Menurut cerita turun-temurun, sinaran permata itu hanya akan terus menyala jika ada kesopanan dan budaya masyarakat kampung sentiasa dijunjung tinggi. Namun arus perubahan zaman mula menggugat keharmonian. Generasi muda kampung semakin lalai, tidak lagi mengutamakan nilai-nilai adat dan warisan budaya. Sedikit demi sedikit sinar permata pudar hingga akhirnya kampung dilanda musibah alam yang menggoncang kehidupan mereka. Dalam kebimbangan itu, Syah, anak ketua kampung yang bijaksana, mendedahkan rahsia sebenar tentang kebergantungan kampung budi kepada cahaya permata tersebut. Beliau lalu mengamanahkan anak-anak muda kampung untuk keluar merantau, mengembara dari satu kampung ke satu kampung lain bagi menimba ilmu, mempelajari seni, budaya serta menghayati kembali nilai kesopanan yang kian dilupakan. Maka bermulalah sebuah pengembaraan penuh cabaran dan pengajaran. Persoalannya, mampukah generasi muda kampung budi memulihkan sinar permata yang hilang dan mengembalikan keamanan tanah mereka? إحسانا